Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar ibu-ibu semua, seluruh rumah tangga? Kerja dah siap? Dah makan kutu? Dah petang ni rasanya dah lah. Kerja semua dah siap, betul tak? Saya hari ni nak cerita pasal apa? Oh, saya nak ceritalah pasal kuih. Harga kuih zaman sekarang ni dengan saiznya dengan yang dulu. Dulu-dulu masa saya sekolah rendah, saya masih sempat tahu lagi rasa harga kuih 10 sen satu. Ya, saya sekolah rendah kat Kuala Lumpur dulu. Masih ada lagi lah makcik-makcik yang meniaga gerai-gerai yang menjual kuih dengan harga 10 sen sebiji kuih. Besar-besar. Senang. Contohnya lah kalau donat tu. Besar ni. Besar ni. Boleh bagi 2 donat tu. Karipap gedabak besar. Kalau kuih buah Melaka tu sekarang kecil kan. Dulu besar. Segini besarnya. Kuih poci dulu. Besar. Semua kuih besar-besar dulu. Harga 10 sen je. Dulu. Itu dulu. Tak lama lah saya dapat rasa harga kuih 10 sen tu. Lepas tu tak lama saya rasa mungkin dalam setahun dah sekolah rendah masa tu saya rasa. Lepas tu saya dah, orang kata apa, tak lama kemudian tak terasa naiklah harga kuih tu 20 sen. 20 sen satu. Siapa tu rasanya lama tahu harga 20 sen satu kuih. Saiznya tetap sama. Walaupun harganya naik 10 sen, jadi 20 sen, saiznya tetap sama besar. Kita beli, kita puas hati kan. Masa tu kita rasa tak kisahlah naik pun 10 sen je, saiznya tak berubah. Tak adalah kita kira sangat kan. Yang saya nak bahaskan ni sekarang. Sekarang ni kuih satu potong harganya di antara 60 sen ke 50 sen. Ada juga yang jual 70 sen. Tak konsisten, tak sama harga nasi-nasi. Kadang-kadang dia dah potong-potong. Dia dah isi dalam bekas tu. Mana lagi kita nak pilih, nak ni kan. Tinggal angkut aja. Balik rumah kan buat kita kira, kuih ni sekian harga. Bagi sekian harga. Bila kita tengok saiznya kita senyum. Senyum apa? Senyum-senyum sendiri sebab apa? Tak sesuai harga dengan saiz. Kalau dulu kita tak ngeluh beli kuih 20 sen tu. Walaupun naik 10 sen sebab apa? Saiznya sama je. Rasanya pun sama. Sedap. Saiznya pun besar. Tak ada perbezaan saiz. Sekarang tak. Kita pun faham lah kalau peniaga sekarang ni naikkan harga kuih kan, makanan ni. Sebab kita pun tahu. Tepung naik, gula naik, minyak masak naik, serbuk pun naik, segala benda naik. Yang mana buat kuih, bahan untuk masak semua naik, kelapa naik, santan naik, nak kata apa. Kita pun nak cakap apa. Kita yang pengguna masak untuk makan kita setiap hari pun ngeluh lagi orang meniaga. Betul tak? Kita faham. Tapi yang jadi isu dia sekarang, saiz kuih tu tak sesuai harga. Kenapa? Kenapa lah? Bunyi harganya besar, saiznya Allahu Akbar. Siput kecil. Seram kita tengok saiz kuih tu. Kadang mengeluh juga kat hati, mak harganya segini, saiznya segini, macam yelah, bukan kita tak ikhlas cuma rasa
Kita bukan rasa tak ikhlas nak membeli tu sebab yelah kita rasa macam kuih ni harganya sebiji 60 sen. Saiznya ya Allah ya Tuhan. Saya bukan nak condemn Saya cuma nak bagi pandangan dan pendapat. Nak dengar Alhamdulillah. Dan nak dengar pun tak apa. Tu hak masing-masing. Tu tak. Tak kalau saya hari tu beli kuih lapis. Tahu kan kuih lapis berwarna-warni merah putih tu. Saya beli RM3.50 dalam satu bekas yang selalu orang berbungkus kuih. Ada 4 potong, 4 slice gitu. Dia punya lebar 2 jari ni. Ya. 2 jari ni je lebar kuih lapis tu. Dia punya panjang segini. Rasa harga satu dia saya kira 60 sen. Macam mana tu? Ya, barang naik. Betul lah tu. Barang mentah, barang tepung apa semua naik. Barang naik. Peniaga naikkan harga makanan. Betul tak? Bila peniaga naikkan harga makanan, dah kenapa pula saiznya mengecil-mengecut? Apa kuih itu mengecut ke? Kalau peniaga nak untung, pembeli pun tak nak rugi. Betul tak? Biar seimbang. Saya ni tegur sebab saya tengok banyak macam kuih Bawang Melaka. Kalau dulu 20 sen, aku dah buat besar ni. Ini dia sebesar mana tau? Sebesar siling 20 sen. Di sini kat dalam tu 6. Harga berapa? RM3 ke RM3.50. Kita tak apa. Memang faham sangat. Saya pun curi rumah. Harga barang tu naik. Sebab tu, saya kalau peniaga tu naikkan harga barang macam 60 sen, kuih biji 70 sen, masih boleh terima saya kan. Saiz tu. Tak lama lagi saya nak makan kuih kena cari kantar tu tengok mana kuihnya. Terlalu besar saiz ni. Susah kita nak nampak. Macam mana tu? Janganlah macam tu. Janganlah. Nak untung tak apa. Tapi saiz tu janganlah sekecil itu. Kita ni beli berasa seram. Takut. Saya habis fikir sebab tak apa je kalau nak jual 60 sen. Tapi saiz tu janganlah. Harga besar saiz mengecil. Kan namanya tu tak seimbang. Betul kita nak cakap apa, dia dah bungkus-bungkus, dah potong-potong. Kita mana boleh pilih sekarang ke kuih ni? Jarang lah. Kalau ada kita pilih kan kuihnya semuanya. Kecil-kecil belaka. Dia katanya kari pak sardin isinya apa? Bawang. Jenuh cari sardin ni mana tak jumpa. Saya cakap tu je. Kalau kita naikkan harga kuih tu sepotong pun, jangan kita saiznya kita kecilkan. Alasan harga barang mentah naik. Kan kita dah naikkan harga kuih tu. Dah kenapa pula saiznya pun ikut mengecil? Ni kenapa? Trend zaman sekarang. Yang membeli tu pun nak juga tu cari duit. Kan? Biarlah yang berbaloi. Kau nak jual 60 sen, 70 sen. Janganlah ubah saiz kuih tu sampaikan pembeli nanti nak makan kena pakai kantar. Yelah, dah kecil pula saiz kuih tu. Donat tu 60 sen, 70 sen. Besar ni bulat dia. Nanti bila kita cakap, dia kata, biasalah barang mentah naik. Tapi kalau nak makan besar-besar, nak kenyang, buatlah sendiri. Kalau semua orang buat kuih sendiri, mana pula orang peniaga tu jualannya nak laku, nak cari rezeki. Itu namanya kita banding lah. Kita niaga nak untung. Janganlah sahabat pembeli pun rasa rugi. Itu tak. Kita ni kan, kita ni orang Islam. Dalam pada niaga tu, jangan lupa sedekah. Biar ada usaha sedekah. Jangan takut rugi. Belum pernah
Kita ni kalau berniaga, jangan takut rugi. Biar ada unsur sedekah. Mana ada orang yang bersedekah tu jadi miskin? Tak ada. Ini kalau kita jual kuih dengan harga yang ialah 60 sen, 70 sen. Sini memang selalunya 60 sen, paling murah 50 sen lah. Ini betul lah. Saya pun tak kisahlah kalau ada orang naikkan harga kan 50 sen apa saja. Kita faham harga barang naik, kita posisi di rumah. Cuma yang saya tegurkan ni adalah saiz kuih tu kenapa harganya naik, kuihnya mecik. Tu yang saya tikaikan. Korang niaga. Biar ada sikit usaha sedekah. Jangan nak untung aja. Cuba buat, niatkan dalam hati. Tak payahlah beritahu pada satu dunia, aku berniaga ni ada usaha sedekah. Tak, cukup Allah yang tahu niat kita. Murah rezeki korang nanti. Sayalah cakap saya. Murah, insyaAllah murah. Jangan sampai orang membeli tu agak mengeluh dalam hati. Ish, kuih dia, ya Allah Tuhan. RM3.50 isi tak seberapa. Kalau dikira pada 60 sen, 70 sen ni sebiji kuih ni. Saiznya ya Allah sekali telan ngap habis. Kan orang tak ikhlas tu dengan harga yang kita tetapkan tu. Yang kita tetap nak pertahankan harga barang naik. Memanglah harga barang naik. Bukankah kita dah naikkan harga sebiji kuih tu, sepotong kuih tu. Dah kenapa pula kita kecilkan saiznya? Sampai rasa macam mujur saya ni tak penggemar kuih sangat. Saya tak suka sangat kuih manis ni. Cuma kadang-kadang kalau anak-anak beli, kita rasa macam anak saya sendiri pun yang muda tu macam mak mahal ni kuih ni mak, tapi saya sendiri mak tengok kecil tu. Kan? Boleh nak untung tu kita faham untung. Tapi itulah saya tengok sekarang. Orang dulu-dulu dijual 20 sen kuih. Boleh dia pergi ke Tanah Suci sana. Sebab apa? Mungkin dia ikhlas. Tak adanya dulu ada juga gula naik. Tapi tak ada macam sekarang ni. Temat now naiknya. Dulu-dulu ada juga. Kita pun perasan. Tepuk naik, minyak naik. Gula naik tapi tak banyak. Kadang 5 sen dulu. Sekarang ni ya Allah Tuhan tak payah cakap. Roket naik ni. Cuma dulu diorang tak kecilkan saiz kuih tu sama je. Nampak tak? Dia naikkan harga 20 sen tapi harga saiz kuih tu sama je. Tapi berkat. Niaga cari berkat. Yang berkat tu lah besok yang bagus untuk kita. Jamin besok rezeki kita murah. Jangan takut sedekah dalam niaga. Biasakan. Saya kadang-kadang tak puas hati juga. Macam-macam. Mana nak cakap. Cuba kalau kita berniaga tu, kita naikkan harga kuih. Contohnya kita naikkan saiznya janganlah terlalu ketara sangat. Dikurangkan. Kalau boleh maintainkan saiz tu. Naik 60 sen, 70 sen tu bukan murah. Sepotong ya. Agak mahal. Tapi inti dalam kuih tu kalau dia karipap, kalau dia kuih buah Melaka kuih ada inti lah, kuih koci. Janganlah kurangkan inti, lepas tu saiz kecil. Kan tak baik kita berniaga. Kita nak cari rezeki halal. Sesuaikanlah harga dengan apa yang kita jual. Kan berkat nanti. Itulah perbezaan orang dulu dengan orang sekarang niaga. Jangan takut dengan rezeki Allah. Yakin. Biar sikit buat berkat. Kalau banyak disumpah dia orang, kan tak berkat. Betul tak korang? Saya cakap ni betul sebab dulu mak mertua saya pun berniaga juga. Saya tolong mak mertua saya berniaga. Dia berniaga 10 tahun, dia tak ada kurang-kurang kembahan. Tetap pelanggan lama dia datang dekat kedai dia untuk beli makanan dia. Itu je lah saya nak cakap. Boleh kita nak untung, tapi jangan sampai buat orang lain rugi. Kalau kita berniaga,
Kalau kita niaga, jangan sampai orang yang membeli tu rasa rugi. Kalau kita buat 60%, 70% kuih sepotong, tak apa. Saiz itu janganlah dikecilkan sampai nak pakai kantar, mak nak tengok kuih tu. No. Maintainkan saiz dia, tak apa. Kalau naik 60%, 70% pengguna pun faham aku barang naik. Tapi rasa macam tak berbaloi lah kalau harga naik, saiz dia pula mengecil. Rasa yakin dengan rezeki Allah. Niatkan dalam hati kalau kita niaga ada rezeki, unsur-unsur sedekah. Niatkan dalam hati kerana Allah. InsyaAllah nanti rezeki kita lagi murah. Orang akan datang kedai kita. Sebab apa? Rasa sedap. Saiz tak berubah. Harga 60 ribu orang takkan berkira. Percayalah. Kualiti bagus. Orang kita akan beli. Janganlah harga mahal. Saiznya kecil. Rasanya ke laut dalam. Itulah. Jangan terasa pula orang yang saya ni tegur. Sebab saya pembeli. Saya perhati je, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, harga makin besar. Memang betul harga barang naik, bukankah peniaga pun dah naikkan harga kuih tu seketul, sebiji, mokong, potong, seulas, segala bagai lah. Maintainkanlah saiz. Betul tak? Okeylah, saya minta maaf lah kalau ada yang terasa ini cuma teguran je, pandangan, pendapat saya. Jangan marah pula dengan saya. Saya doakanlah kita yang pembeli ni dimurahkan rezeki. Yang meniaga tu Allah murahkan rezeki, lancarkan perniagaan diorang, maju jaya. Okey? Terima kasih sebab sudi dengan saya bebel ni, mak-mak, nenek-nenek ni. Okey korang. Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi menonton video saya ya. Lain kali kita borak lagi. Bye.